Dan haramnya haram sebab haid tadi ialah ma barang yahrumu bil janabah. Sama je dengan orang yang haram dalam bab hadas besar. Orang hadas besar tak boleh baca Quran, terus sentuh Quran. Orang dalam haid pun sama jugalah. Wa mubasyarah, dan bersentuh baina suratiha wa rukbatiha. Mana tak boleh bersentuh di dalam haid, suami jangan sentuh antara pusat dengan lutut. Ya, dia tak boleh sentuh tu. Tu kawasan bahaya. Takut dia apa, putus brek. Dia putus brek. Jadi makna antara lutut dan pusat tak dibenarkan bersentuhan. Tapi wakila la yahrumu ghairul wat'i. Tapi ada pendapat mereka ulama lain kata tak apa. Yang tak boleh jima' itu boleh. Ya, jima' tak boleh, sentuh tak ada apa. Waqtarahu an-Nawawi, dan memilih pendapat ini mengatakan tak apa antara pusat lutut pun, jadi jangan dijima' sudah. Fit tahqiq, dalam kitab tahqiq, ya, kitab yang akhir karangan Al-Imam An-Nawawi, ulama hadis besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab dia tahqiq. Ada Imam Nawawi dalam Qawaidul Fiqh, dalam qawaid fiqh, dalam mustalah fiqh. Di fiqh ni banyak furu', mustalah, usul. Dalam mustalah fiqh kalau bertembung pendapat Imam Nawawi, kitab dia sendiri tapi bercanggah. Dalam kitab apa contoh Majmu', ya, diberi fatwa begini. Dalam tahqiq lain. Maka macam mana nak buat tu? Maka ulama kata dahulukan dalam tahqiq. Sebab tahqiq kitab akhir. Akhir ni mendapati macam nasih dengan mansuh, nasah mansuh. Yang kendian tu dia pakai, lebih kuat. Jadi Imam Nawawi pilih kaul mengatakan mubasyarah baina surratiha wa rukbatiha, antara pusat lutut tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dipakai li khabari Muslim, kena hadis sahih Muslim. Dia pakai hadis sahih Muslim. Apa hadis Nabi? Isna'u kulla syai'in. Ya, mu ni dengan perempuan yang haid ni buat apa pun tak apa. Illan nikah, melainkan nikah tak boleh. Nak nikah boleh bini kita. Apa makna nikah? Ai jima'. Tu kan tafsir. Kalau kita kata pula ni nikah pula, nikah memang dah nikah, nak kena nikah lagi ke? Nikah sini bukan makna nikah yang kita faham. Nikah sini makna apa? Makna jima'. Mana buat apa nak buat, jangan jima' aje. Itu pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lainnya.